Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Sebenarnya aku ni baru balik dari sekolah sebab ada mesyuarat pasal program hujung minggu ni. So aku buka lah, bila aku buka phone aku, berduyun-duyun jugalah mesej daripada kawan-kawan yang yang cenderung pasal politik ni. Macam biasalah walaupun ni dia akan menganjing kita, dia kata tengoklah kau punya PMX kau telah dicerca, telah dikecam oleh pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang lain, gara-gara perjanjian damai di antara Thailand dengan Cambodia gitu kan, selaku presiden pengerusi ASEAN. Lepas tu dia tag lagi aku dengan satu penulisan daripada peguam lawyer buruk pembangkang tu, siapa si Rafiq, peguam atuk tu lah. Satu persoalan aku yang pertama ialah dalam pembangkang tak ada peguam lain ke? Ada peguam buruk tu je ke? Ada peguam mamak buruk tu ke? Seorang tu je ke? Dia memang pembenci kerajaan. Sekarang ni dia nak guna suara rakyat Malaysia, hanya walaun je yang terpengaruh, orang lain tak terpengaruh. So sekarang ni dia guna suara pembangkang negara luar. Apabila sedikit related dengan kemarahan pembangkang luar tu, pembangkang dari Thailand itu, dia relate dengan nama PMX, so mereka ini bangga. Jadi sebelum aku nak hurai lah yang setakat yang aku tahu ni, kita boleh cakap gini je. Sekiranya lah, na'udzubillah, sekiranya negara ini diserang oleh mana-mana kuasa asing, pembangkang ini, puak-puak pembangkang ini akan bersama-sama dengan kuasa asing itu untuk meruntuhkan negara ni. Mungkin dia akan rasa mereka akan dapat kuasa ke selepas itu. Inilah, this is tali barut about. Kan kau sanggup ni orang luar hina Perdana Menteri kita. Jadi aku rasa kalau even Yahudi laknatullah pun nak sama-sama menjatuhkan PMX, walaupun lebay-lebay PAS ke Perikatan Nasional ni akan bersama-sama dengan Syaitan Yahoo tu. Itu pasti. Jadi sebenarnya aku pun tak tahu banyak sangat, tapi kita pun tahu bahawa yang bersuara itu memang dah tular dekat TikTok. Walau bangga sangat, dah tular dekat TikTok dah, habis dah. Siapa yang kecam PMX? Pemimpin ASEAN tak kecam PMX. Yang kecam PMX ialah seorang macam ketua parti pembangkang, nama apa dia, Rangsi, aku tulis ni, Rangsi Kittiarsuk, Rangsi nama dia, Rangsi. Dia ni mewakili satu parti, economic party, di mana parti dia kalah teruk pada pilihan raya umum 2023 macam tu di Thailand, dan tidak ada satu kerusi pun untuk parti ni. Dan dia maksudnya satu parti yang ditolak secara total oleh rakyat Thailand. Dia maksudnya macam kalau kita ni macam pemimpin-pemimpin yang kiranya kalau kalah teruk lah, hilang deposit lah kiranya kan. Jadi dia selaku pemimpin pembangkang, dia pun ada suara dia lah kepada kerajaan dia. Dia ada suara kepada kerajaan dia tentang perjanjian damai dengan Cambodia ini. Dia adalah cadangan-cadangan dia. Tetapi kerajaan Thailand tidak mengambil kira pandangan dia. Mungkin tak pakai pun pandangan dia. Jadi dia pun kecam juga Perdana Menteri dia, dan dalam masa yang sama dia kecam Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN yang mana telah menjadikan perjalanan itu berjalan dengan lancar. So dia relate lah kononnya Anwar Ibrahim ni pengkhianat lah, gunting lah, lipatan lah, papet kepada Donald Trump lah, dan macam-macam lah kata-kata dia. Dan jangan lupa walaupun diketuai oleh Rafiq Mamak Muka Hodoh ini, dengan bangganya menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia kononnya Perdana Menteri dikecam. Jadi ulang sekali lagi, Perdana Menteri Malaysia tidak dikecam oleh pemimpin negara, tapi dikecam oleh pembangkang dari Thailand yang tidak menyenangi perjanjian damai ini. Jadi dia relate lah dengan perdagangan dan sebagainya. Kebetulan juga pembangkang dan pembangang negara ini juga tengah bengang kan, tengah mengambil kesempatan. Ni pun nak berimpun lah tu, nak membantah perjanjian perdagangan Malaysia US itu. Jadi parti ekonomik, dipanggil ekonomik parti yang ditunjangi oleh si Rangsi ini, dia memang pembangkang lah. Maksudnya dia tak berkenan dengan apa yang kerajaan dia buat. Jadi bila suara dia tidak diambil endah oleh kerajaan, itulah.
Jadi walaupun kau tu memang kau tak nak belajar, kau tak nak baca, kau tak ada info, kau main bantah je kan. Lepas tu kau macam bangga bila kerajaan hari ini, bila negara ini dikecam oleh negara luar. Jadi kau bercakap soal kedaulatan negara. Jadi kau benarkan negara ini dikecam sebab gara-gara kau benci, kau tak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. So stupid kan. Inilah tali barut yang akan meruntuhkan negara ini sebenarnya. Jadi itulah nak bagi tahu bahawa sebenarnya bukan dikecam oleh menteri ataupun pembesar-pembesar negara lain. So kalau kita tengok siapa yang bersalam masa perjanjian damai itu, Presiden Thailand dan juga Presiden ataupun Perdana Menteri Thailand dan juga Perdana Menteri Kemboja lah, disaksikan oleh Trump dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN. So tak payahlah nak lebih-lebih walaupun, tak payahlah. Kau ni memang nak sangat negara ni menuju kehancuran. Jadi kau rasa kalau negara ni menuju kehancuran, apa benda berlaku, konflik dan sebagainya, kau rasa kau pun hidup damai lah. Sebenarnya hati kau tu rasa puas. Silap-silap kau yang mampus dulu. Kena serang ke kenapa. Right? Okay, itu je. Assalamualaikum.